Polis sedang mengesan 36 individu yang dikehendaki bagi membantu siasatan pelbagai kes jenayah termasuk bunuh, rogol, samun berkumpulan, pecah rumah, menyamak penjawat awam dan gangguan seksual. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, semua individu berkenaan diperlukan bagi membantu siasatan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kuala Lumpur membabitkan kes yang disiasat mengikut pelbagai seksyen di bawah Kanun Keseksaan serta akta lain. Beliau berkata, kes yang disiasat Seksyen 302, 376, 395, 397, 457, 326, 324, 354, 365 dan 170 Kanun Keseksaan serta Seksyen 3-1 Akta Culik 1961 dan kes di bawah Akta Senjata Api penalti lebih berat. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat atau mengenali individu terbabit diminta tampil membantu siasatan. Orang ramai boleh menghubungi Deputi Superintenden K. Raj Kumar dari bahagian D4 JSJIPK Kuala Lumpur di talian 03 214 60613 atau mana-mana balai polis berhampiran.